Okey gang, ini adalah map perjalanan kita orang hari kedua. Kita orang cover about 30 km in 2 hours. Kalau korang tengok dekat map ni, nampak tak kita orang ada lalu beberapa lakes lah. Macam aku cakap sebelum ni, day 2 is all about crossing frozen lakes. Kalau kat sini nampak lah, kita orang cross beberapa crossing lah. And kita orang sampai around 12:20 PM. So tak adalah kita orang berhenti nice, adalah berhenti sekali dua tu untuk tengok anjing yang tersangkut lah, macam nak minum air lah, ada orang terjatuh kan. Other than that, kita orang tak ada stop lama-lama. Paling lama kita orang stop pun 2-3 minit sahaja untuk check keadaan, check slide okey ke tak, check anjing alright ke tak. So around 12:20 tu kita orang sampai second campsite. Nama campsite tu adalah Camp Cebu. So agak chill lah sebab kita orang sampai awal. Nanti kita tengok macam mana.